Ramai orang tanya, betul ke bantuan ni sampai ke Palestin? Bukankah kena sekat ke kat sana? Perwira kerjasama rapat dengan rakan strategik di dalam Gaza. Dan yang paling penting, kita ada sukarelawan tempatan dalam kalangan rakyat Palestin sendiri. Mereka ni lah yang jadi wakil, hantar bantuan, semak barang keperluan dan pastikan bantuan ni sampai ke tempat yang paling diperlukan. Strategi ni bagus sebab beli barang dalam negara sendiri, bantuan sampai cepat, info lebih tepat sebab ada orang kita kat sana. Dan yang paling best, lebih banyak bantuan boleh dihantar tanpa sekatan. Jadi, jangan ragu dan tunggu apa lagi. Teruskan menyumbang kepada rakyat Palestin melalui Kelab Perwira Malaysia.